Yang pertama, korang kenalah pakai baju yang berwarna terang. Hai runners, Nas dah siap berlari 5 km untuk Ramadan hari yang ke-20. Jadinya korang macam mana? Okey, kalau korang baru nak berlari tak ada masalah. Dan juga kepada sesiapa yang suka lari malam, terutama bulan puasa ni kan. Okey, kalau korang memang ada waktu-waktu malam je, boleh saja korang berlari. Cumanya Nas nak beritahu ataupun nasihatlah dua perkara yang korang kena buat kalau nak lari waktu malam. Yang pertama, korang kenalah pakai baju yang berwarna terang supaya orang nampak korang ketika korang berlari. Okey, yang kedua, korang kena pakai sama ada headlamp or blinker or lampu lah dekat badan korang, supaya orang nampak korang punya keberadaan tu. Okey, jangan korang waktu malam dah lah gelap. Waktu malam dah lah gelap. Korang lari kawasan yang gelap. Korang pakai baju yang gelap. Memang package lah. Orang tak nampak korang. Jadinya, waktu malam ni kena extra sikit keselamatan tu untuk korang punya diri juga. Okey? Thank you.